Solat berjemaah bersama isteri di rumah, adakah pahalanya sama dengan berjemaah di masjid? Tak sama. Tapi dapat pahala berjemaah. Sama dengan masjid? Tak sama. Masjid ni tak usah kata solat, mu duduk nengung saja, pahala lain dah. Tak usah kata semayang, mu duduk nengung je. Nengung Datuk Siok mari tak semayang, duduk nyandar di tiang dalam masjid. Nengung bila nak beli bini. Faham nampak? Nak bini lagi sekor lagi. Faham? Nengung itu. Banyak dah pahala. Kenapa? Kerana Nabi kata khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat dalam atas muka bumi masjid. Itu sebab. Kalau kata mu niat iktikaf, mu duduk saja pun pahala dah. Kalau iktikaf lagi banyak pahala. Nampak? Jadi kalau semayang berjemaah dengan bini di rumah dapat pahala berjemaah. Dengan masjid tak sama. Kerana pahala berjemaah di masjid lebih banyak. Antaranya ialah merapatkan saf. Nampak? Mu dengan bini mu tak ada rapat saf dah. Antaranya menjawab azan, menjawab iqamah. Lagi amin bersama imam. Kemudian takbiratul ihram, selepas takbiratul ihram imam. Membetulkan saf. Banyak semua